Nak dengar lagu lah. Takkan kita nak bercakap je daripada KL sampai Thailand. Mampus kita dengar orang meletak kat kita. Lah ni tiga-tiga dengan saya sekali adalah mood Bluetooth group intercom mode. Okey, so macam mana kita nak masukkan? Macam mana kita nak pairingkan? Sama macam saya kata. Okey, hang tekan ni untuk 8 second untuk aktifkan mood dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikon pairing. Dia berlaju. Kat sini pun sama. Semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bling-bling laju. Sama juga yang ni. Sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So settle kat situ. Bila dah settle kat sini, semua tengah bersedia. Dah masuk dekat dalam keadaan nak standby, nak pairing. So hampa pilihlah 1 ke, 2 ke, 3 ke, mana-mana. Hampa tekan untuk dia pairing. Okay, contoh macam ni kat saya tekanlah. Senang. Okay, saya tekan untuk masuk intercom search. Dia akan search semua device yang ada ni. Alright? Okay, so dia akan masuk. Zoom, dia dah standby. Dia masuk yang kat sini. Nampak? Dia dah pairing. So, saya kena tekan kat sini. Standby. Saya tekan 1. Okay? Siapa yang tekan intercom search tadi, dia akan tekan untuk kali pertama. Dia tekan sekali. Sub, dia tekan sini. So, kat sini, dia terus akan masuk ke sini. Nombor 2. Okay? Okay. So, bila hampa dah tekan, kat sini pun dia kena tekan. Okay. Clear? Untuk dia receive. Hampa dah tekan sini, dia akan tekan sini receive. Dan dia akan masuk nombor 3. Dan seterusnya nombor 4, nombor 5, nombor 6. Dapat? Sama saja. Okay. So, kenapa benda ni berlaku? Mari saya tunjuk. Okay. Yang pertama, bila hang masuk dalam Bluetooth group intercom mode tadi, saya letak BGIM. Masuk BGIM. Rider tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh tadi. So, bila hang tekan je 5 second tadi, hang tekan 5 second tadi, dia dalam mood standby. Nak masuk Bluetooth group intercom mode. Dia dah ready to pair. Bila ready to pair, hang tekan saja. Contoh macam tadi seorang saya tekan. Dia akan jadi tekan tum. Dia akan search 6 orang tadi. Bila dia search 6 orang, dia akan dapat. Yang ni akan dapat yang ni, yang ni akan dapat yang ni, yang ni akan dapat yang ni, yang ni akan dapat ni, yang ni akan dapat ini. Tapi bila dia hantar signal yang dapat, dia dah standby, hang kena tekan sekali kat sini. Thumb sekali. Tekan kat belakang untuk confirm hantar signal kat dia. Okey, aku nak pair. Pump. Tekan sini 1. Sub, tekan sini 1. Okey? Bila hang dah tekan sini 1, dia dah hantar signal nombor 2. Nombor 2 pun kena tekan juga. Tap. Dia signal. Sebab apa? Sebab bila dia dah pair kat sini, dia lain dengan intercom mode tadi. Dia ajak hang masuk dekat dalam group conference. Sebab dia ramai. Dia kena masuk dalam group conference. Ajak masuk rumah. Ni perumah dia. Masuklah 1, hang tekan, maksudnya hang ajak nombor 2. Clear? Okey? Sama juga. Daripada nombor 2, dia akan ajak nombor 3. Okey? Nombor 3 tekan, dia akan ajak nombor 4. Nombor 4 tekan, dia akan ajak nombor 5. Nombor 5 tekan, dia akan ajak nombor 6. So, semua orang dah masuk dalam. Alright? Bila semua orang dah masuk dalam, semua orang dah boleh bercakap. Macam mana hampa tak mau bercakap dengan dia? Okay. Hampa nak keluar balik room kan? Hampa tekan, okay, yang intercom mode, dia tekan sekali saja. Tapi tak, untuk group intercom mode, hang kena tekan 2 kali kat belakang ni. 1, 2. Okay. Halo? Okay, betul. Bila hang tekan dia 2 kali, dia akan terkeluar daripada grup. Okey? Dan hang boleh dengar phone macam biasalah. Hang dah tak tekan dalam intercom mode. Hang akan keluar ke sini. Hang akan keluar. Dan tinggallah 2, 3, 4, 5, 6 ni tadi. Okey? Dapat? Kalau kata nombor 2 ni tadi tekan 2 kali, tap. Dia akan keluar grup juga. Alright? Dia akan left group. Okey? Dia akan left group. Ni pun left group. Dia tinggal 3, 4, 5, 6. Kalau nombor 3 pun tekan 2 kali, dia akan left group. Nombor 4 tekan 2 kali, dia akan left group dah left group. Group ni akan jadi kosong. Macam tu. Okey? Tapi macam mana hampa nak masuk balik? Hampa tekan je sekali kat belakang ni. Sekali saja. Kalau nak masuk sekali, kalau nak keluar 2 kali. Kenapa nak keluar? Nak dengar lagu lah. Takkan kita nak bercakap je daripada KL sampai Thailand. Mampus kita dengar orang meletak kat kita. Kan? Kita nak dengar lagu, kita nak angkat call, kita nak macam-macam lah. Kita nak cakap dengan bini kita. Tekan sekali.
Okey, tekan sekali, hang akan masuk balik dalam grup. Akan masuk balik dalam grup. Ni macam ni saya dah dengar dah dia cakap. Ni pun sama juga, masuk balik dalam grup. Tapi kalau kata hampa tekan, tapi tak ada orang dengar, maksud dia apa? Maksud dia dalam grup ni tak ada orang. Ataupun kawan hang terlalu jauh. Dapat? Kawan hang terlalu jauh. Jauh sangat kawan hang. So, macam mana hang nak tahu kawan hang jauh ataupun tak? Hang try check tekan kat sini saja. Dapat tak? Kalau tak dapat, maksudnya sekali saja. Tekan sekali lah. Ni tekan sekali banyak-banyak pun tak ada masalah. Tekan je sekali banyak. Tak ada masalah. Maknanya kita search. Kawan ada tak yang terdekat dalam 1.5 km? Kalau tak dapat, maksudnya kawan hang tak ada dalam 1.5 km. Dia tinggal kat belakang ataupun dia pergilah kat depan. Laju sangat jet road. Dapat? Clear? Lepas tu pula, hampa kena tahu. Satu lagi video saya akan buat. Benda yang paling penting adalah belakang ni juga. Bila hampa dah pairing lama-lama dengan hampa punya ni, hampa mungkin nak pairing balik dengan yang contoh ada laki bini kan. Ada device dua orang laki bini. Okey? Hampa tak mau pairing dengan kawan-kawan hampa yang dah ride pergi Thailand tu satu ni. Hampa tolong reset balik kat belakang ni. Apa-apa kalau kata hang ada masalah je, hang reset je balik kat belakang ni. Senang. Ni tekan 8 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai dia blink ada. 1, 2, 3. Maknanya dia akan factory reset. History reset. Maknanya history yang dia dah ada dengan ni. Dia dah ada dengan yang intercom mode tadi. Dia dah ada dengan music sharing dengan kawan hampa tadi. Semua dia akan reset balik. Dia jadi kosong balik. Kalau hampa tak reset. Maksudnya hampa tekan je phone. Connect phone. Dia boleh connect balik terus. Kalau dengan kawan hampa tak perlu nak buat balik. Set balik. Tak payah. Dia dah ada. Kemungkinan hampa dah kawan ramai dah pakai A50 Plus ataupun yang lain-lain jenama lain pun, hampa nak buat grup yang lain-lain, hampa kena reset balik. Kalau hampa tak reset, dia akan tergantung tau. Dia akan tergantung dengan grup yang kawan tadi. Hampa kena reset balik. Reset balik, buat balik. Faham ? Kecuali kalau grup yang betul-betul sama saja. Itu tak payah reset. So, button beli A50 Plus, button paling penting adalah ini. Ini dan juga ini. Inilah hang nak reset, inilah hang nak masuk dekat dalam grup. Dan lain-lain. Kalau yang ni, nanti hampa boleh tengok dekat dalam group manual tadi. Banyaklah dia punya function. Saya akan ceritakan lagi dan lagi. Jangan hampa follow je kita akan cerita lagi. Dan benda ni sangat-sangat mudah untuk hampa. Dan dia boleh stable pergi 140 km/h. Hampa boleh dengar gila-gila punya. Ramai dalam feedback kita, kata barang-barang yang kat luar sana, dia tak dengar lah apa. Still yang macam FTG yang sebelum ni yang kita collab dengan Eurofone kan, itu pun boleh dengar sampai 120 km, 130 km dia. 140 km dah tak dengar. Itu pun kadang-kadang 120 km dah sayup dah. Tapi yang ni 140 km memang sangat jelas. Boleh try dekat kita punya cawangan. Apa boleh beli kat website kita pun sebab ftgofficial.com. Terima.